Apa? Saya dapat botol paling kecil? Ia sangat kecil. Ya, saya ada botol yang lebih besar. Saya bertua. Apa? Wah, betapa besarnya botol ini. Ayah. Andy, kamu boleh mula? Baiklah, saya rasa saya akan mula dulu. Ia sangat kecil. Tunggu, ia tidak berfungsi. Mari kita perah keluar. Apa? Sudah habis? Ia sangat sukar. Saya tak dapat pun meniup belon. Ups, maaf kawan-kawan. Jangan risau, Andy. Awak pasti akan bernasib baik lain kali. Tapi sekarang giliran saya memicitnya keluar. Wah, lihat itu. Ini sangat lazat. Hebat. Oh, mari kita tambah lagi. Luar biasa. Saya akan makan semua ini. Baiklah, botol ini kosong. Saya tak perlukan lagi. Hei, hati-hati. Mari kita tiup belon besar. Wah, ia sangat besar. Tetapi saya tidak dapat melihat apa-apa. Oh, itu lebih baik. Ia sangat menyeronokkan. Ayo, Molly. Giliran kamu. Membuka penutup. Saya akan cuba ini. Saya tidak cukup kuat untuk memerahnya keluar. Mungkin seperti ini atau ini. Oh, tiada apa yang berfungsi. Saya akan berdiri. Ups. Kawan-kawan. Oh, lelaki. Saya minta maaf. Tapi saya rasa saya ada idea. Di mana telefon saya? Oh, itu jauh lebih baik. Wah, lihat kawan-kawan. Betul-betul. Sebuah kren penuh hanya untuk saya. Hei, kawan-kawan. Saya sedia untuk membantu kamu. Ya, saya akan berikan botol besar saya kepada Anda. Semuanya sudah siap. Ayo, angkat ia. Ia silakan secara kera. Wah. Apa yang sedang berlaku? Oh, tidak. Semuanya sedang dicurahkan ke atas saya. Oh, tidak. Lihat, Andy. Saya rasa ada sesuatu yang tidak kena. Saya tak nampak langsung. Oh, hei, lihat buih besar ini. Ia semakin besar dan besar. Dan terbang pergi. Tunggu, Molly. Baiklah, mari kita bermain sementara itu. Hah? Ia adalah tin kecil kerepek. Apa? Oh ya, hebat! Apa? Lihat, Molly, Andy. Oh, ini besar, Tyra. Kau boleh pergi dulu. Yahoo! Baiklah, mari kita buka. Saya sangat hebat. Baiklah, keripik saya. Hah? Apa? Itu sahaja? Oh, sebenarnya tiada apa-apa yang tinggal. Baiklah, mari makan apa yang saya ada. Ia sedap, tapi tak cukup. Berhenti ketawa. Andy, pergi. Baiklah, mari kita buka. Wah, ini sebenarnya sedap. Saya boleh jilat jari saya. Satu lagi. Saya akan makan satu tin penuh. Ini sangat lucu. Bagus. Oh, saya sangat mahukannya. Ini hebat. Oh, apa? Saya rasa lengan saya tersekat. Macam mana nak keluarkan? Wah, Boleh sesiapa tolong saya? Tyra? Tiada masalah. Sudah tentu saya akan tolong awak. Apa? Ups. Baiklah, saya rasa saya akan habiskan kerepek ini. Oh, tetapi tiada apa-apa. kepala saya. Apa itu? Di mana kerepek saya? Oh, Molly Ayu. Baiklah, masa saya telah tiba. Ini penutupnya. Saya tak perlukan ini. Ups, maaf, semua. Oh,
Mari kita terbalikkan balang ini. Ia sangat berat. Ada banyak keripik yang sedap menunggu saya. Yahoo! Mari kita mulakan kerja. Wah, ia sangat besar. Dan sangat sedap. Saya sangat suka. Mari nikmati setiap gigitan. Jadi ya. Nyum, 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 nyum. Saya akan makan lebih dan lebih lagi. Ya. Apa? Andy, bagaimana dia melakukannya dengan begitu cepat? Sedap. Tetapi saya mula penat dan ada banyak makanan. Saya ada idea. Saya perlukan periuk besar. Saya akan masukkan keripik saya ke dalamnya. Menyalakan api. Wah, itu memang idea yang hebat. Mematikannya. Dan ini cermin mata saya dengan straw. Saya akan minum coklat sekarang. Ya, sangat sedap. Hey, Molly, boleh kongsi? Tidak! Oh, baiklah Tyra. Kamu tahu apa yang perlu dilakukan? Ini straw kita. Mari bertindak. Ya, cepat sebelum Molly nampak kita. Apa? Apa yang sedang berlaku? Oh, kamu semua. Ini milik saya. Periuk ini kosong sepenuhnya. Ups, maafkan kami, Molly. Kami tak dapat menahan diri. 5 tinggi, Andy. Saya dapat kiup coklat yang paling kecil. Bagus. 1 kiub coklat bersaiz sederhana. Betul-betul. Wow, ini luar biasa. Saya mahu mencubanya. Hey, Tyra, jangan tergesa-gesa. Molly mula dulu. Ya, saya mula. Oh, saya ada idea. Saya perlukan penyepit. Membuka penutup. Bagus. Ada sesuatu di dalam. Hebat. Ini adalah beruang gami. Saya benar-benar mahu mencubanya. Sedap. Yay. Woohoo. Penutup. Sudah tiba masanya untuk mencuba hidangan lazat ini. Hebat! Coklat ini menakjubkan. Nyam! Wah! Saya mahu lebih. Jangan sentuh itu. Ini untuk saya. Tunggu, ada sesuatu di dalam. Tuangkan ke atas meja. Oh ya, itu gula-gula. Saya ada idea. Saya akan ambil straw dan makan seperti pembersih vakum. Ia tidak akan mengambil masa lama. Baiklah, tak perlu straw lagi. Ini kiub coklat. Wah, saya ada timbunan bola coklat. Saya akan makan dengan penuh nikmat. Yum, 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 yum. Ya, wah Andy. Baiklah, sekarang giliran saya. Oh, bagaimana saya makan ini? Wah, ini bahagian atasnya. Bola-bola coklat ini sangat lucu. Mari coba yang pertama. Oh, hebat. Ada lebih banyak bola coklat di dalam. Saya sangat bertuah. Saya makan semuanya. Apa? Wow, ada lebih banyak gula-gula di dalam. Dan semua ini hanya untuk saya. Saya sangat gembira. Molly, mungkin awak mahu berkongsi? Awak nak gula-gula? Tidak. Mari sama, saya nak beri kepada kamu. Baiklah, dengar sini Molly. Saya ada idea. Kita akan gunakan api di sini. Ia sangat lazat. Oh ya, hebat. Apa? Gula-gula saya?
Maaf, Tira. Awak sepatutnya berkongsi sendiri. Nah, awak dalam masalah besar, Encik. Hebat. Oh, terima kasih, Andy. Ya, sila ambil sendiri. Dan ini ansur kita. Katil ni Rosa. Mustahil untuk tidur di sini. Ini teruk. Saya malah ada tikus di atas katil saya. Tunggu! Saya tahu! Letak! Bilik impian saya! Saya Lihat sudah betapa bersedia. hebatnya bilik ini! Ya, betul. Istirahat terang. Tak boleh pandang langsung. Bukan untuk saya. Saya Akan mempunyai bilik seperti ini. Hitam, suram. Oh, ia sangat menakutkan. Itu tidak sesuai untuk saya. Saya akan pesan beberapa barang untuk diri saya. Oh, mereka sudah sampai. Masuklah. Terima kasih semua. Bilik saya akan menjadi hebat. Ia sangat cerah dan cantik. Lihat hiasan saya dan semua butirannya. Ikan saya. Itulah yang saya panggil bilik. Ia memang menakjubkan. Dengan bantal yang lembut. Ia hebat. Selamat tinggal, kawan-kawan. Sangat cantik. Oh, ew. Itu menjijikkan. Saya akan mencuba nasib di sini juga. Saya ada beg pakaian ini dengan pelbagai pengilat kuku. Mereka cerah. Saya akan cat semuanya sekarang. Wah, bagus. Baiklah, saya ada 6 mainan. Saya akan berseronok di bilik saya. Baiklah, gilian saya. Kiat perlu terbudur ke wilayah dengan kecerahan yang mengerikan. Saya benar-benar seronok. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat di sini? Hari Rabu. Thing, datang ke sini. Bawakan saya kotak hitam besar. jauh lebih baik. Apa yang awak buat? Anda akan melihat semuanya sekarang. Bing, Malkerai kotak. Nurse ambilkan sa pemutar screw. Bagus. Nakirapan te kumuragan dengan pemutar screw dari serika seperti katil hitam yang cantik. Bagus. Datang kepada saya. Kita perlukan stapler dan kain kelabu. Saya akan menghiasnya dengan kelawar. Luar biasa. Tempat saya sangat selesa, sangat suram. Saya akan ambil sekeping kertas, lekatkannya pada dinding, dan lakukan sesuatu mengenainya. Saya rakan ada lampu belakang. Bukan sebarang lampu, tetapi berbentuk zigzag. Apa masalah dengan kamu? Keliru? Biar saya. Biarkan saya bebaskan awak. Saya pergam dan berperawan. Kami akan mempunyai di dalam lebah yang akan bersinar spesial ribut yang indah. Ya, ayo daw. Warren fought besar mula Sersan. Hades! Oh yeah. Jauh lebih baik. Aduh, saya begitu takut. Ini adalah hiasan saya. Tengkorak yang cantik, cuma buayan yang tiada.
kami tahu tak? Saya suka muzik gelap. Ia memberi inspirasi. Oh, saya apa bunyi itu? Saya ada idea. Kemana dia pergi? Saya ada mesin karaoke. Dan saya akan menyanyi. Saya berseronok sangat. Ini hebat. Anda mengelirukan saya, walaupun saya terfikir tentang sesuatu. Apa? Oh, cemara elektrik. Ansur Korean commercial gelap. Ia hebat. Ia menginspirasi. Oh, ya. Saya tahu. Apa? Pada lampu. Nah, begitu. Elektrik sudah kembali. Saya akan pusingkan mereka. Itu. Baiklah, saya dekir sesuatu mengenainya. Lari. Saya perubahan untuk Saya tidak akan mesin benarkan elektrik. awak buat begitu. Saya dah beri Bunyi sebenarnya. letupan. Kita perlu tolong ia. Ia akan lemas. Ya! Oh, semuanya baik. Saya buat aerobik. Cube. Ia sangat menyeronokkan. Tapi saya rasa macam nak makan. Bagus! Saya boleh pilih sesuatu. Bagus! Semuanya sudah ada di sini. Luar biasa. Sempurna. Hello. Tolong masuklah. Saya akan tunjukkan di mana untuk letak peti sejuk. Sini, sila. Terima kasih. Selamat tinggal. Sungguh hebat. Peti sejuk kuning. Apa yang kita ada di sini? Wow. Gula-gula. Fanta. Hebat. Ini sangat lazat. Tepat apa yang saya mahu. Saya akan makan. Mata jam marmalade. Hebat. Saya tahu apa yang perlu dibuat dengan mereka. Itu sangat kelakar. Apa? Apa yang salah dengan kamu? Mimpi ngeri. Oh. Ya, tetapi Aju. Saya takut dengan kamu. Saya tidak suka gurauan kamu. Yeay. Saya seronok sangat. Tapi apa yang patut saya buat sekarang? Saya ada telepon. Saya akan pesan bola disko. Kita akan ada pesta. Siapa itu? Mari kita lihat. Itu pelik. Apa? Oh, baiklah. Saya akan buka pintu. Oh ya Tuhan. Bola disko saya telah tiba. Ia sangat bagus. Cantik, kan? Tepat seperti yang saya mahukan. Lihat semua warna itu. Saya akan adakan parti disko sebenar. Mari sediakan semuanya. Tempat saya sangat bagus dan selesa. Lihat. Terima kasih. Saya juga perlu menjemput kawan-kawan saya. Mari semua datang ke panti disko saya. Aduh. Bagaimana Anda suka? Hehe. Baiklah, mari berseronok. Oh ya. Mari kita Musik lakukan yang ini. menarik. Ajaib. Biar saya pusingkan bola. Wow. Oh, apa yang sedang berlaku di sana? Apa ini asap? Sangat menarik.
Mari kita lihat apa yang berlaku di sana. Walaupun sangat menakutkan, saya akan buka langsir. Kiluas rara senior sa isang workshop dengan hantu ho. Saya takut akan... Oh, benda! Apa yang kamu buat di sini? Papan jari? Ia lari. Novel ay mengawi. Saya hampir siap dengannya. Akan menjadi cerita hantu yang menakutkan. Saya perlu menumpukan perhatian. Tidak. Solekan mata saya. Cantik! Hah? Apa yang awak buat? Hei, perempuan jalan. Ya. Berhenti. Apa yang sedang berlaku di sana? Oh, Thing, kamu hampir masuk ke dalam sangkar. Kenapa kamu merosakkan rambut dia? Masuk ke dalam sangkar. Thing, itu lebih baik. Dan tinggal di sini sehingga kamu belajar adab. Saya sangat kasihan dengannya. Tolong keluarkan dia. Saya akan bermain dengannya. Tolong. Cepat. Oh, tidak. Berhenti itu. Jangan sentuh saya. Wah, Rabu, apa yang kamu buat? Dia sedang bermain cello dan saya boleh bebaskan dia. Kami akan gunakan tangan coklat untuk itu. Bing, jangan bergerak. Pikir, adakah Anda tidur? Balik halaman. Pikir. Tidak kau sedar dengar sih? Oh, Pusara baby. I come to coklat. Tamatkannya. Baiklah, Billy Annie. Hebat. Saya akan menggantikan sikat sebenar dengan yang diperbuat daripada coklat. Mari kita lihat bagaimana dia menyikat rambut pelanginya. Oh, hari ini sangat baik. Oh, tunggu. Apa yang sedang berlaku? Sikat saya. Saya kenakan awak, Emmett. Wednesday, cepat angkat klosh. Wah, apa yang awak ada di situ? Adakah itu lada merah? Nampak menakutkan. Baiklah, mari kita lihat sama ada ia pedas atau tidak. Oh, wow. Tahniah, ia coklat. Ya, saya boleh tahu itu dengan segera. Ancam dia giri dan awak. Betul. Mari selamatkan cili saya. Pedas? Oh tidak, saya rasa terbakar. Perlukan air. Rabu, kenapa awak menyeksa saya? Saya tidak mahu lihat apa yang berlaku kepada Enid. Segala-galanya hebat. Side. Lindsay, apa yang patut saya lakukan? Aduh, ini teruk. Kita benar-benar perlu menolong dia. Bomba? Oh, bagus. Kamu selalu tahu apa yang perlu dilakukan. Apa itu? Adakah Anda datang untuk membantu saya? Oh, comelnya. Tapi cepatlah. Oh, terima kasih. Itu tepat yang saya perlukan. Saya rasa lebih baik. Terima kasih kerana menyelamatkan saya. Satu, dua, tiga. Ia panas beruap.
saya mula menyanyi. Oh, saya tidak boleh. Sebenarnya, saya kekurangan topi dan pakaian yang keren. Oh ya, jatuh, rock, apa-apa sahaja. Hai. Oh, itu... Saya tak boleh. Tahan lagi. Jadi, siapa yang akan mulakan kali ini? Saya, Enid. Wow, teddy bear? Tunggu. Ya, betul. Ia dibuat daripada coklat dan rasanya sangat sedap. Tak disangka. Mari lihat apa yang saya ada. Apa? Teddy bear yang sama. Saya tak perlukan ia. It thought my order laser. Ada. Tak, tidak boleh cuma sendiri. Lindsay, ia sangat comel. Tidak, mainan ini tidak berguna. Thing, tolong saya. Bawa saya peti saya. Hebat, Anda benar-benar membantu saya. Aduh, Saya akan tunjukkan kamu apa yang ada di dalam. Baiklah, cat hitam. Tiada objek tanpa warna hitam di sana. Beruang ini memerlukan warna yang berbeza. Saya akan ubah sedikit. Kamu akan merosakkannya. Lihat, you said dah silap. Hal makan teddy bear. Ini saya punya. Tunggu, ia benar-benar coklat. Saya memang suka sekolah ini sekarang. Saya mau lebih banyak. Tidak, jangan makan saya. Kamu tuh Feliz serius singkir kalikan kasih. Sudah tentu. Sila ambil. Apa? Wednesday. Awak curi tengkorak coklat saya. Ya, saya mau mencobanya. Ia tidak adil. Saya menang. Ia tangan rangka. Hello. Hai, Enid, lihat ini. Betul-betul pengecut. Saya suka petunjuk ini. Tidak mungkin. Jangan sentuh saya. Ia langsung tak kelakar. Oh, ada keranda juga. Baiklah, mari lihat apa yang ada di dalam. Mungkin ada rama-rama. Tunggu sebentar. Adakah ini coklat? Wah, hebatnya. Saya sangat suka kopi ini. Sedapnya. Saya tidak ada coklat. Wednesday, adakah Anda mahu mencuba keranda saya? Saya boleh berkongsi. Mari makan bersama. Sangat sedap sekali. Saya suka. Lihat, itu adalah Thing. Oh, adakah aku sudah temui teman wanita? Comelnya. Komel. Sampai sana kerwai Slarny. 10. Rabu. Mari kita lihat. Ia adalah palette eyeshadow. Menarik. Apa benar kita bebas mensikai juga? Is that your color penuh marine? Yeah, it for party.
Mari lihat apa yang saya ada. Itu pelik. Ia bukan benar-benar permainan. Ini pasti coklat. Came sir may percuar. Bersedia. In it, your situation. Coklat saya? Sa dui dear wang juari chi. You sayur tasa buat soli kaya perawi. Yo dear jiro kartu with their very sayur coklat itu. Ya, saya brilliant. Sedap.